Datin Syahida tanya Yusuf Al-Qardawi, kalau esok dia meninggal awak macam mana? Ini jawapan Yusuf. Kalau contoh saya besok saya meninggal dunia, awak apa jadi kat awak? Menangis gila-gila. Kenapa menangis gila-gila? Sebab mamanya membuat Yusuf jadi besar. Ya, macam tu. Okey, kejap. Tengok kejap. Contoh okey, abang bayangkan. Hari ni abang Mama main dengan abang, Mama tidur dengan abang kan. Tiba-tiba besok Mama mati. Abang tak ada mak dah. Kalau abang sakit, tak ada orang pergi klinik, tak ada orang jaga, tak ada orang bagi makan ubat, tak ada orang nak bising-bising, tak ada orang siap bagi sekolah, apa perasaan awak? Menangis. Yusuf menangis? So macam mana? Siapa ada tak orang nak sayang awak macam mana Mama sayang awak? Tak ada kan? Sebab tu kalau mak ayah kita marah, tandanya apa? Sayang. Sayang. Betul, kita nak kita jadi orang yang yang baik. Bayangkan besok kalau mamang abah tak ada. Siapa nak jaga Yusuf kat rumah ni? Bibi nak balik kampung. Nenek cakap marah bukan untuk jahat, marah untuk sayang. Marah untuk sayang. Betul, marah untuk sayang kan. Jadi kalau contoh kan, dengar ni. Jangan sedih, belum sedih lagi. Jangan sedih lagi. Mati, saya tak sedih dah. Okey. Okey. Tapi mati dah bergenang tu. Okey, abang bayangkan besok Mama dengan Abah tak balik-balik rumah dah. Sampai bila-bila. So, abang ada Amar Ayah dengan kakak Khadijah je. So, diorang nanti dah sibuk, diorang jaga bisnes. Abang macam mana? Bibi nak balik kampung dah. Siapa nak jaga abang Yusuf? Sedih tak macam tu? Nanti kalau abang Yusuf sakit, kalau jatuh, kalau hidung berdarah, siapa nak bawa Yusuf pergi klinik? Tak ada. Siapa nak masak untuk Yusuf lagi? Mama nak masak spaghetti, Mama nak masak tu, siapa nak masak untuk Yusuf lagi? Tak ada kan? Sedih? Okey, kejap lagi. Belum. Okey, lepas tu okey, kalau contoh kalau Mama tak ada, okey, abang Yusuf boleh bangun pagi-pagi tak? Tak boleh. Tak boleh? Tidur sampai malam, pagi, malam, pagi. Janganlah tidur je, kena pergi sekolah lah. Kalau Mama Abah tak ada, Yusuf kena belajar rajin-rajin, biar jadi orang yang berjaya. Faham? Sebab kan, kita tak tahu bila kita nak pergi, bila kita nak mati kan. Abang kena selalu lah, betul Mas suruh abang berdikari, pandai mandi sendiri, bangun pagi sendiri, masak sendiri kan. Faham? Faham tak? So tu jangan nakal-nakal. Kalau nakal-nakal orang tak sayang nanti. Kejap. Jadi kejap, kalau kita jadi budak baik, kejap. Tengok ni. Tengok. Kalau kita jadi orang baik, orang sayang tak? Hai. Kalau kita nakal? Sayang. Tak sayang. Sekarang ni Abang Yusuf budak baik ke nakal? Ada. Okay. Thank you for watching.